Assalamualaikum tuan-tuan, Rashdan dari Rad Motoring di sini tuan-tuan. Hari ni saya ada sebuah mega MPV tuan-tuan, kereta yang sangat sesuai untuk golongan family ataupun tuan-tuan ada ramai anak-anak tuan-tuan. Kereta ni adalah satu kenderaan yang sangat-sangat sesuai untuk tuan-tuan. Seat ada 7 and then spare part pun mudah nak jaga. Dari segi ekonomi pun mampu milik tuan-tuan sebab dia punya cc 2.4 cc. Road tax hanya 700 lebih sahaja setahun tuan-tuan. Okey, yang ni saya perkenalkan dekat tuan-tuan. Toyota Estima 2.4 tahun 2008. Yang ini register dekat Malaysia tahun 2012 tuan-tuan. Dulu kereta ni masuk recon tuan-tuan daripada Jepun tuan-tuan. Original Japan spec tuan-tuan. Kereta memang sangat cantik. Dari segi cat, dari segi tayar, dari segi suspension, undercarriage, engine, gearbox, aircon, semua masih lagi tip-top, masih lagi mantap tuan-tuan. Luaran dia memang sangat-sangat berkilau, melilau, terbilau dan macam-macam lau lah tuan-tuan. Tuan-tuan datang tengok sendiri depan mata, okey? Ni dalaman dia. Sebelum ni masalah dia satu saja, kosmetik tak cantik sangat. Leather dekat steering ni, saya dah buat dah tuan-tuan, jangan risau. Okey, mileage pula baru 100,000 lebih sahaja. Dah siap datang dengan reverse camera, ada Android player tuan-tuan. Interior masih lagi kemas, macam kereta baru lagi tuan-tuan, tak perlu risau. Kita dah buat deep cleaning dah tuan-tuan. Tengok dekat bahagian seat, memang bersih. Dekat bahagian interior pun memang bersih tuan-tuan. And then kelebihan kereta ni, dia ada 2 side power door, dua-dua pakai automatic. Tuan-tuan nak buka, tarik sekali je. Pintu dia tarik sekali sahaja. And then dekat bahagian control panel dekat depan tuan-tuan boleh tengok. Cameraman tunjuk dekat panel sikit. Ada panel dekat situ, ada butang. Dekat cermin tengah tu tuan-tuan boleh tekan je kalau tuan-tuan nak tutup. Saya tunjuk contoh sikit dekat tuan-tuan. Okay, contohnya saya nak tutup belah kiri ni. Saya tekan sini pun boleh tuan-tuan. Masih lagi berfungsi tuan-tuan. Walaupun kereta ni dah lebih kurang 15 tahun. Tapi Toyota tuan-tuan, barang-barang Toyota ni barang-barang yang mampu bertahan lama. Dia ibarat tongkat ali tuan-tuan. Boleh pakai lama tuan-tuan. Jangan main gila tuan-tuan. Okey, yang ini seat bahagian belakang dia pun tuan-tuan boleh lipat. Dekat sini dah siap ada instruction. Cuma tuan-tuan kena ambil gambar, pergi dekat ChatGPT sebab dia instruction dalam bahasa Jepun. Tapi mudah sahaja nak turunkan seat pun boleh untuk ruangan yang lebih besar. So kereta ni tuan-tuan bagi dekat saya hanya 36,800 sahaja. Harga ni dah siap tukar nama, dah siap puspakom. Kalau tuan-tuan rasa 36,800, tuan-tuan terus takut nak datang showroom saya, tuan-tuan jangan takut. Tuan-tuan datang dulu, kita boleh lagi bincang pasal harga, boleh nego, tak ada masalah. Okey, kalau tuan-tuan berminat boleh datang check kereta, boleh test drive. Boleh macam-macam, bawa foreman pun tak ada masalah. Saya Rashdan dari Rad Motoring. Assalamualaikum.